Alhamdulillah, welcome back to Ideally Music Channel. Okay, Azia kat belakang aku ni, pagi ni simple je nak buat. Hari ni dia nak tukar bumper. Bumper ni first ever aku pasang untuk produk Azia baru. Nak tahu bumper apa? Jom kita tengok. Okay geng, ini adalah bumper yang aku maksudkan tadi tu. Ini adalah bumper Azia GR, okay, untuk produk Azia new. Okay, sekejap lagi kita akan transform bumper ni kepada sini dan ini kita akan buka. Okay, sekali lagi apa yang kita nak kena usik kita pasti, kita kena buka dulu baru kita dapat tahu apa jalan kerja dia. Tapi rasa macam tak banyak. Kita tengok je lagi. Stay tune. Okay geng, Alhamdulillah, yes. Produk Azia ni berjaya kita tukar bumper depan dia, Azia GR. Oh, ini first time aku pasang bumper ni. Aku suka fitting dia. Kalau GR ke GT, Beza ataupun Mavic kan, dia kena paksa sikit. Bila paksa kat sini dia akan crack. Banyak efek lah. Lagi satu lubang yang klip bahagian atas ni, dia semua yang nak kena buat sendiri. Yang ni kilang dah buat siap-siap. Kita alter sikit je lubang. Memang lubang dia ngam-ngam. Measurement dia semua ngam-ngam. Kat sini fitting dia pun cantik. Semua cantik. Ngam. Perfect. Okay, so itu sahaja yang kita buat hari ni. So korang dah tengok tadi kita buat. Kita dah set up dia punya lubang sensor. Okay, logo pun kita dah letak balik. Bumper ni owner request nak honeycomb grill terus. Dia tak nak yang netting mesh grill tu. Okay, inilah hasil dia untuk bumper GR Azia.
bagi pemilik GR Azia, bagi pemilik Azia baru, nak masuk bumper GR Azia, nak convert yang mampu milik, kat sini ada buat. Kalau nak convert terus sebiji Azia, sekali dengan lampu tukar, tu mahal. Yang tu bangsawan boleh lah. Okay, gerak dulu.